kapasiti tadi yang tak boleh tengok darah tu. Bukan saja itulah, tapi banyak memang tempat pun tak ada pun. Tempat pun tak ada. Terhad lah. Waktu tu memang budak-budak yang 4 flat semua ramai-ramai semua tak boleh keluar. So diorang pun memang membajiri. Memanglah 97, 98, 99. Macam saya pun 99, SPM 99 pun tak boleh pergi overseas. Tak boleh. Memang masa tu tengah rawat. Terhad. Memang batch kita memang tak boleh pergi overseas. Ya. Memang sebab tu bila semua budak pandai yang sepatut pergi overseas ni, dia tempat dia tu isi tempat kita yang tak berapa nak pandai ni. Yang kurang pandai. Tapi memang tak boleh lah pun kan. Jadi dengan kita pun takut darah ni kan susah. So barulah pergi ke farmasi. Barulah pergi. Mula ada offer untuk dental, tapi saya pula waktu tu macam malah nak tengok gigi orang. Mulut busuk. Tapi aku Masalah tengok gigi orang seumur hidup bang. Tapi kalau fikir balik pula sekarang ni bagus pula buat dental kan. Banyak Buat duit lah. Masyuk. tapi aku aku adore lah orang yang buat apa ni Dental. dentist Dentist ni kan. Dia boleh tengok gigi orang jelah. Ya. Dengar bau. Bukan tu aja, cara kerja terbalik tu. Yes. Gigi orang Yelah, pada opposite. ruang terhad, pakai cermin kan. So skill lah, memang Skill, betul. very skillful. Kita nampak macam simple tapi sebenarnya Tak semudah tu lah kan. dan impact gigi ni pun ada ramai yang dah meninggal kan pasal gigi cabut Mainan gigi saraf, saraf. bro. Yelah macam Zian kata kerja tu pun memerlukan skill sebab kau bukan duduk depan dia kau tengok macam gitu. Bukan Dia dia pun kena dongak ke kerja belakang. pakai Betul. cermin kan. Betul. Cermin pun kecil. Betul. So kan senang lah. So Kalau orang yang tak pandai tengok cermin terbalik, salah gigi dia pergi. So yang ada hanyalah lepas tu third choice lah tu. Pharmacist. Jadi pharmacist pun belajar macam tu je. Maksudnya kita try to achieve the good result. Belum lagi lah nampak sangat kerja tu sampai betul-betul masuk dalam pekerjaan. Lepas tu memang saya pula daripada UKM. So UKM punya graduate ni dia memang train to be a clinical pharmacist. Maksudnya dia memang perawatan lah. Memang lebih kepada perawatan. Dia bukannya farmasis macam farmasis di luar. Sebab farmasi memang ada banyak dia punya cabang dia. Banyak. So dilatih untuk perawatan pesakit.